menau termenungnya. Ingatkan mak ke tu? Lah Pika, tiba-tiba hati terkenang pula mak kat kampung tu. Rindu pula nak bersembang-sembang dengan mak. Oh, tengah rindu mak rupanya. Mungkin nak tahu tak, masa mula-mula Pika kerja kat Kuala Lumpur ni, mak Pika sebenarnya ada ajar Pika tau. Tu kena sendiri, banyak lagi tau. Tapi sebenarnya kan, Pika tak sangka tau. Ajaran yang mak Pika bagi kat Pika tu, sebenarnya dia sangat membantu. Lebih-lebih lagi, bila kita sekarang ni dah, orang kata dah merantau, kita kena berdikari sendiri. Alang-alang kita tengah cerita pasal mak ni, jom kita tanya orang ramai. Apa perkara yang mak mereka ajar tapi diorang ingat sampai sekarang? Apa yang selalu kita ingat, jangan berhutang walaupun 1 sen. So macam mana pun kita hadap je dulu. Kalau kita rasa tak mampu, baru kita cari alternatif lain. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan kami orang dan menjadikan kami contoh dan idola membesarkan anak kami sendiri. Kan, adik kan? Mama garang tak? Tak. Mak cakap jadilah apa pun nak jadi, tak apa. Mak tetap sayang anak mak. Cuma mak minta janganlah ambil benda terlarang. Semua tu kan. Kakak nak cakap kat mak, kakak sayang, mak sayang sangat. Kakak minta maaf banyaklah salah kakak dengan mak. Dari sekolah lagi sampai dah besar ni pun still ada bergaduh lagi. Salah faham. Just kakak nak mak tahu kakak sayang mak sangat-sangat. Walaupun pun jadi, mak tetap akan jadi nombor 1 dalam hidup kakak. Yang paling saya ingat, buat baik pada semua orang. Walaupun kadang ada orang buat yang benda yang tak elok kan kat kita kan, kita tetap berbuat baik lah. Itu satu pesanan sampai sekarang saya ingat, saya pegang. Terima kasih lah sebab dah membesarkan. Lepas tu nak cakap berjaya pun tak adalah, tapi dah ada family kan. Ada anak bini, alhamdulillah, kerja semua kan. Terima kasih mak. Adik sayang mak sangat-sangat. The most memorable one, I think my mom says that like, jangan kejar gadis, okay? Kerjaya dulu, career first, okay? Then only you go and then the women will come. Always remember that. My mom passed away, so for everyone out there, please appreciate your mother, right? You may not understand the meaning of advice now, but as you grow older, then it will make sense. Okay, trust me. Sebenarnya kan Megat, perkara yang mak kita ajar tu sangat memberi impak dalam kehidupan kita ni. Walaupun berbeza-beza, tapi firasat dan kasih ibu tu tak pernah kurang. Sama je tau. Betul sangat tu Pika. Tak kira lah kan kita panggil ibu ke umi ke mak ke mami, mama atau apa-apa pun lah panggilannya. Jika mereka masih ada, jenguklah mereka, tanya khabar, peluk mereka dan sentiasa berterima kasih. Bagi yang sudah ketiadaan ibu tu, kiriman doa untuk mereka pun dah cukup. Sambutan Hari Ibu bukan hanya untuk diraikan pada satu hari saja, tapi ia untuk mengingatkan kita bahawa kasih ibu tiada galang gantinya. Untuk wanita yang bergelar ibu di luar sana, kami ucapkan Selamat Hari Ibu. Anda memang luar biasa. Kami sayang mak selamanya. Mak saya tahu bukan mak dia.